Assalamualaikum. Aja nak share inilah apa strategi Maxim e-hailing. Strategi tak menjadi. Jadi balik kosong rugi ya. Saya tadi daripada East Coast Mall, daripada bandar ke UIA Gambang, RM36. Yalah, RM36, 36 km okey lah, RM1 1 km. Tapi dah sampai sana, sampai dalam pukul 4. Jadi tak apa setengah jam. Tapi nak balik ni, balik kosong sebab tak sempat nak ambil. Tak ada langsung student nak pergi balik ke bandar ke mana-mana ke daripada UIA Gambang. Sekarang saya dah pertengahan jalan ni, lepas daripada mana ni, yang dekat U-turn ni. Sekarang ni jam memang panjang lah tu, orang nak mengalir ke bandar Kuantan. Ni tadi masih lagi tak ada apa order. Jadi ni dah 15 km kembali ke balik semula ke mengalir ke Kuantan. Jadi tak ada apa pula. Mak. Jadi rasa macam RM36 tu, yelah, kalau balik ada banyak passenger, ada sepanjang jalan tu, kira boleh lah untung kan. Jadi sekarang ni kira macam rugi lah kot. Dah lah ni tak boleh nak kejar pula, nak kejar passenger macam mana ni. Jalan hampir tak bergerak ni, nak balik tu, aduh. Jadi itulah, bukanlah kita sediakan perkhidmatan. Ada pelajar daripada ECM kan, daripada East Coast Mall nak balik ke UIA Gambang. Kalau tak ada siapa langsung nak ambil kan, nak fikir ke strategi ke, fikir ke balik rugi, balik kosong ke. Alamaknya budak tak balik lah ke hostel dia. Kena tidur sana lah, ataupun balik naik bas ke kan. Bas ada tapi leceh sikit kan. So itulah, kalau taktiknya tak berapa kena lah. Ni petang Jumaat ni ramai pula nak masuk daripada Tol Gambang nak menghala ke bandar. Jadi itulah, setakat ni Maxim tak ada, Grab pun tak ada, sunyi je. Grab sunyi, sepi je. Kalau tidak tu entah benda-benda dia bagi. Nak suruh ambil ke tempat yang jauh-jauh, nak ambil dekat, tengok serok apa benda tu. Tu pun jauh lagi tu Maxim ni. So tadi okey lah. Kalau ada sekarang ni di depan Seri Mahkota Maju. Jauh lagi ni, alamak. Jauh lagi perjalanan kita kembali balik kosong. Okey, Assalamualaikum.